Assalamualaikum. Tahukah anda dalam dunia perubatan ada satu penemuan penting yang mengubah cara pakar kesihatan memahami saluran darah. Penemuan ini berkaitan dengan satu molekul yang dinamakan nitrik oksida. Nitrik oksida ini telah dikaji dan diperjelaskan oleh seorang saintis dan pakar perubatan Dr. Farid Murad. Atas sumbangan beliau dalam bidang ini, Dr. Farid Murad telah dianugerahkan hadiah Nobel Perubatan. Penemuan beliau membantu dunia perubatan memahami bagaimana saluran darah boleh mengembang dan menyokong aliran darah yang lebih baik. Hari ini, konsep nitrik oksida ini digunakan secara meluas dalam dunia kesihatan, termasuk dalam pembangunan makanan berfungsi. BFIL daripada BE International telah diformulasikan berdasarkan pemahaman sains ini. BFIL ialah makanan berfungsi, bukan ubat. Ia direka untuk menyokong kesihatan jantung dan peredaran darah, terutamanya apabila usia meningkat. Kesihatan bukan tentang tunggu sakit, tetapi tentang mula jaga dari sekarang. Terima kasih.